Hello, Assalamualaikum. Hai, nama saya Amir. Saya merupakan owner kepada Amir Azman Rumai ataupun YouTube channel Amir Azman. Beberapa hari lepas ada seseorang lah dia chat saya mengenai program namanya Hendrix Genetics ni. So saya pun ada cuba untuk semak lah sedikit-sedikit maklumat dan dia ada berikan saya beberapa info lah. Contohnya kat sini dia punya contoh login punya apps. Okay, dekat sini ada dia punya contoh-contoh lah apa yang ada dalam dia punya web dia. Dia tak ada apps lah, dia ada web. Saya tak pasti dia ada web, ada apps ke tak, tapi kebanyakannya dia bukan daripada Play Store, dia bukan daripada App Store. Tu yang kita kena ingat. Kalau dia bukan daripada dua ni, kemungkinan besar memang ianya adalah scam. So anda boleh tengok kat sini ada ayat pelik-pelik, pertukaran paket lah, terima huruf besar, huruf kecil. Orang yang betul-betul buat perniagaan ataupun bisnes ataupun investment apps, dia tak akan buat satu kesilapan yang sebegini lah. Ini memang nampak sangat dia scam. Saya tahu akan ada orang yang cakap, saya tak kena scam lagi pun. Anda kena faham, mereka tidak akan scam awal-awal. Kalau mereka scam awal-awal, maksudnya mereka takkan dapat teruskan lah untuk dapat bina duit lebih banyak daripada referral ataupun downline yang anda daftarkan tu. So awal-awal dia akan bagi dulu. Dia akan bagi dah ramai baru dia akan tiba-tiba hilang atau larikan diri lah. Apps yang akan terus mati atau sebagainya. So anda tengok dia bagi tahu iOS installation tutorial pun dia tak guna App Store. Dia suruh install Google, dia suruh guna VPN management Google ni. So maksudnya dia bukan satu apps yang ada dalam App Store. Satu. Kemudian anda tengok ini adalah contoh-contoh dia lah. Hotel Santika Blitar, Kota Blitar. Saya tak pasti gambar ni real ataupun tak. Tapi kita pasti dianya bukan daripada Hendrix Genetics yang sebenar. So ini dah satu lagi. Certificate dan sebagainya. Saya pun tak ada masalah untuk kita semak betul-betul. Sebab apa? Sebab kita dah tahu dah daripada apa yang saya akan tunjukkan nantilah. So ini adalah contoh dia tunjuk projek macam mana. Anda boleh tengok lah. Siap bagi first charge gift package lah. Ini memang saya tak pasti dah macam mana orang boleh terpercaya dengan sistem sebegini. So macam ni. So siap ada invitation lagi, bagi link. Dia bagi maklumat macam ni. So ini pun lebih kurang sama. So ini adalah total income. Anda boleh tengok tadi sini dia guna dolar pula. Dekat sini. Kemudian gambar terakhir dia bagi tahu ini biasalah mereka akan buat satu group khas untuk orang-orang ini join. So anda boleh tengok. Okay, so sekarang ini adalah website untuk Hendrix Genetics yang kita dapat tengok kat sini lah. Yang saya search dekat Facebook. So ini keluar link dia. So anda boleh tengok dekat sekarang ni dia minta nombor telefon, kata laluan dan juga pengesahan grafik nombor lah. So contoh saya letak kita klik daftar sekarang, dia akan minta kod pengesahan SMS. So sekarang kalau anda nak tahu memang trend sekarang, apps yang sekarang dia tak semudah dulu. Dulu kita boleh just masuk je nombor telefon, password dan terus boleh login. Sekarang tak, dia dah gunakan kod pengesahan. So nampak macam susahlah orang biasa nak masuk dalam sistem ni. Maksud saya orang biasa untuk cuba semak-semak apa yang dalam ni. Saya pun malas nak register dan sebagainya. Tapi saya dah tunjuk tadi dia punya dalam website dia. Dan ini website dia. Dan ini saya tengok website dia lah. Maksudnya bila website ni mula beroperasi, anda boleh tengok sini. Registered pada bulan 5 2016. Pada bulan 5 16 hari bulan. So maksudnya tak sampai 3 bulan lagi website ni beroperasi buat masa sekarang. Dan domain dia pun hg-hg.store. So ianya pelik lah, tak kena-mena pun dengan Hendrix Genetics. Bila kita check dekat, bila saya ada search di Facebook, anda boleh tengok kat sini ada beware of the online fraud. Dia customers and partners. Ada orang gunakan fraudulent activities gunakan nama Hendrix Genetics. So saya pastilah ianya kena-mena dengan HG store ni. Sebab bila kita try klik ini domain sebenar, ini website sebenar dia lah. So website dia pun tak aktif. Tapi kita pastilah yang ini bukanlah website sebenar untuk Hendrix Genetics. Sebab Hendrix Genetics sendiri yang dah bagi tahulah. Okay, so kalau anda tanya saya, kalau boleh elakkanlah daripada join program sebegini untuk elakkan daripada anda ditipu, anda dah keluarkan modal, anda ajak rakan-rakan, anda ajak saudara mara dan sebagainya. Kemudian apabila kena scam,
saudara mara bergaduh, putus ataupun sebagainya. So itu akan memberikan masalah yang lebih banyak lah. Sedangkan owner sistem ataupun website ni, mereka lari begitu saja. Website tu tiba-tiba down dan sebagainya. Memang banyak program dah jadi sebegini. Mula-mula dia bagi kita income dan sebagainya untuk build trust dengan kita. Dia nak kita percaya dengan website ni. So kita ajak lebih ramai, dah agak ramai, mereka dah dapat achieve income sebagai contohnya RM500,000 dan sebagainya. Kemudian mereka kan terus tiba-tiba downkan website ni. So saya nak semua orang berhati-hatilah daripada join website-website sebegini. Okey, itu saja. Diharap bermanfaat. Sekian. Terima kasih.